Musolah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, mana lillahi ta'ala dibina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan Musolah Ar-Raudah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Cantik kan? Duduk sebelah pantai. Nama dia Pantai Pelindung di Berserah. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah kita teruskan perjalanan kita hari ini berkongsi dengan tetamu kita seterusnya, pengurusi Musolah Ar-Raudah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Dengan kita nak berkisarkan tentang awal wahyu sedingin salju. Wah, sejuk je rasa. Masya-Allah, alhamdulillah. Pagi ni memang sejuk kan? Syukur alhamdulillah, harapnya begitu. Dan Ustaz, kalau kata sedingin salju ni, kita kalau boleh biarlah hati kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan kita kadang kalau boleh nak juga di alam barzah itu pun sejuk juga. Ya, betul. Jadi dalam bulan Ramadan ni Ustaz, kita sentiasa diseru, digalakkan untuk mendekati, mendampingi Al-Quran. Betul. Dan saya pernah dengar perkongsian salah seorang Ustaz, saya tak ingat siapa, di dalam Al-Quran ni banyak berdasarkan kisah. Allah didik kita berdasarkan rujukan-rujukan kisah. Betul Ustaz? Betul. Ya, hari ini saya difahamkan, hari ini Ustaz nak kongsi tentang slot sirah dalam surah. Ini slot baru, jadi kita insya-Allah akan kongsikan setiap hari. Hari apa Ustaz? Rabu dan Hari Rabu sahaja. Minggu kedua dan minggu yang ketiga insya-Allah. Jadi siapa yang nak dapatkan siri, nak dengarkan kisah-kisah sirah, kisah para sahabat, kisah para nabi dalam Al-Quran, kita kena ikuti setiap hari Rabu Ustaz. Jadi hari ini kita nak mulakan dulu sirah dalam surah. Apa antara objektif dan tujuan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Talib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat mula menjejakkan kaki di tapak baru, iaitu sirah dalam surah. Jauhlah Al-Quran telah pun kita tinggalkan selama 3 tahun. Dah dihabiskan 30 juzuk telah jaya kita bincangkan. Alhamdulillah, seronok rasa dapat menyampaikan walaupun ilmu tak setara mana. Allah. Dan hasrat saya ni supaya kedalaman kita dalam Al-Quran itu lebihlah. Maka sebab itulah saya memilih tajuk sirah dalam surah, yang mana kita dah tahu background setiap surah tu, apa perbincangan dia secara umum, apakah konteks-konteks ayat secara umum dalam setiap surah, setiap juzuk. Hari ini kita mula episod baru, iaitu sirah dalam surah, yang mana kita nak lihat daripada awal surah pertama diturunkan sehinggalah surah terakhir diturunkan, apa cerita-cerita di sebalik setiap surah tu. Sebagai contoh hari ini, awal wahyu sedingin salju. Kenapa? Kerana dalam kisah wahyu pertama surah Iqra turun itu, kita lihat ada kedinginan, kesejukan yang berlaku kepada Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan. Bukan sejuk sebab cuaca. Tapi cuaca memang sejuk pada ketika itu. Tapi sejuk itu bertambah sejuk kerana Nabi SAW kali pertama dipeluk oleh orang asing, malaikat yang menyamar sebagai seorang lelaki, menjelma sebagai seorang lelaki, peluk Nabi, suruh baca dan sebagainya, menyebabkan Nabi menggigil. Tapi adakah Nabi pada ketika itu takut dengan apa yang berlaku itu kerana takut sebagaimana takutnya kita kepada hantu? Sebagai tidak. Ketakutan Nabi kerana itu menunjukkan bahawa Nabi ini seorang yang sangat concern dengan sesuatu tugasan yang nak dibuat. Maknanya seolah-olah Nabi, kata Maulana Dr. Yusri Jabar, beliau menyebut bahawa Nabi SAW sebelum disebut oleh Waraqah bin Naufal tentang keberadaan dia sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, Rasulullah dah tahu dengan yakin bahawa dia adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Waraqah dah yakin? Waraqah sebut, iaitu pak saudara kepada Sayyidah Khadijah, menyebut apa yang datang pada kamu itu adalah namus atau penyamuk yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nyamuk? Dia sebut namus, nyamuk ni mana ada sayap. Okey, baik. Maka kata Waraqah, tidak ada orang yang didatangi oleh makhluk ini melainkan dia akan jadi nabi. Maka Nabi kata, adakah aku akan dikeluarkan oleh kaum aku sebagaimana Musa? Sebab Nabi Musa dikeluarkan.
Maka Warakah kata apa? Ya. Itu kesan dia. Adakah pada saat Warakah bercerita begitu yang kamu akan jadi rasul? Adakah Nabi pada ketika itu baru tahu? Tidak. Kata Maulana Dr. Yusri, Nabi dah yakin sebelum itu lagi tentang keberadaan dia sebagai seorang Nabi dan seorang rasul, cuma belum dapat watikah lah kita kata. Lantikan tu belum ada lagi. Sebab itulah kalau kita lihat peristiwa penurunan surah Iqra atau surah Al-Alaq ini, dia ada rentetan dia. Hari ini kita bercerita kan? Kita teaser dulu. Teaser supaya nampak apa yang kita nak bincang. Kira-kira 5 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum itu, Nabi SAW telah pun mula menunjukkan kredibiliti, kewibawaan dia sebagai seorang Nabi apabila Nabi menyelesaikan masalah atau perbalahan yang berlaku di antara kabilah-kabilah besar pada ketika di Mekah berkenaan nak letak Hajarul Aswad. Haji Lek kan biasa pergi ke Mekah kan. Ustaz lagi lah. Tengok Hajarul Aswad tu kan di hujung, di penjuru tu. Adakah dia duduk situ daripada dulu, daripada mula zaman Nabi Ibrahim bina? Tak. Dia pernah jatuh. Pernah jatuh kerana banjir berlaku, lalu jatuh Hajarul Aswad tu. Dan Hajarul Aswad tu dulu, kata Ibnu Ishaq dalam kitab sirah, dia kata, dulunya batu daripada syurga, putih melepak macam Haji Lek juga. Allah. Putih comel macam tu. Tapi disebabkan dosa-dosa mereka yang datang ke Makkah, maka dia menjadi gelap. Itu kata Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Jadi 5 tahun atau 3 tahun hingga 5 tahun sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, maka Nabi telah menyelesaikan masalah itu. Nak letakkan. Bila under construction, nak bina balik semula bangunan Kaabah yang runtuh, Hajarul Aswad disimpan dulu. Jadi bila dah siap binaan baru tu, nak letak. Kita ada kepala 4 kabilah ni. Jadi siapa nak letakkan? Jadi kata aku. Nak cari paling hebat lah. Nak cari paling hebat lah. Haji Lek kata saya. Saya kata saya lah. Saya lebih macam-macam. Lalu akhirnya tak selesai masalah, mereka berkata ginilah. Siapa yang masuk dulu melalui gerbang Kaabah, kan Kaabah ada gerbang. Nabi selalu masuk ke pintu Syaibah. Kita semua sedia maklumlah. Dan pada waktu-waktu tertentu pada bulan Ramadan, Nabi suka masuk pintu Babus Salam. Baik. Kita Nabi nak buat umrah Babus Salam tu kan. Dan kebanyakan hari Nabi masuk pintu Babus Syaibah yang tengah. Kenapa Nabi suka masuk ke situ? Bila masuk ke lorong Babus Syaibah ni, terus akan nampak Kaabah. Baik. Jadi ada gerbang pada ketika itu. Bila mereka kata apa? Siapa saja yang masuk melalui gerbang ni, orang pertama masuk, dialah yang akan menyelesaikan masalah. Siapa nak letak batu ni. Baik. Siapa yang masuk? Tentu sekali Nabi kita Muhammad SAW masuk. Lalu Nabi diminta untuk menyelesaikan masalah dengan hanya sehelai ridak, sehelai selendang. Nabi kata, kamu 4 orang pegang penjuru. 4 kabilah pegang penjuru ni dan kita letak sama-sama di penjuru Hajarul Aswad. Selesai masalah. Semua senyum, tersenyum manis. Kenapa? Berjaya meletakkan Hajarul Aswad di tempat yang asal. Maknanya di sini menunjukkan kewibawaan Nabi itu sudah pun ketara kelihatan, walaupun Nabi belum dilantik secara rasminya sebagai seorang Nabi dan Rasul, tapi kewibawaan Nabi itu nampak. Dan dekat-dekat Nabi nak menerima wahyu, maka pada ketika itu kata Sayyidah Aisyah berdasarkan hadis sahih, Sayyidah Aisyah sebut, pada ketika itu Nabi selalu datang dalam mimpi. Mimpi Nabi ni mimpi yang ru'ya as-salihah, mimpi yang betul, yang benar, sebab mimpi Nabi ni wahyu. Dalam mimpi itu nampak falakis sabah, maknanya cahaya yang memancar pada waktu pagi macam ni. Itu rupanya cahaya memancar itu melambangkan bahawa akan terpancarnya sinaran kenabian daripada seorang, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni macam ada lagi ni tapi seronoknya dengar, masya-Allah. Saya rasa banyak lagi benda kita nak tanya, tapi itulah dia. Ini antara ikhtiar ataupun misi yang dilaksanakan oleh Musholah Ar-Raudhah. Bayangkan kalau kita dapat duduk sama-sama, duduk depan ustaz dalam mungkin 30 minit, 1 jam berkongsi tentang sirah di dalam surah. Itu di Musholah Ar-Raudhah. Mungkin ustaz boleh kongsi sikit perkembangan, dan saya difahamkan hari ini Mahat Ar-Raudhah pula kita nak bina. Kongsikan ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih Lek pada semua. Jaya dah kita. Kita semua dah berjaya, alhamdulillah. Saya seronok sangat sebab saya yang memimpin apa pembinaan ini. Walaupun bukan saya buat. Mungkin dulu saya peganglah batu tu sikit. Lepas tu orang lain lah buat. Tapi saya dapat memberi inspirasi, memberi motivasi kepada rakan-rakan, kepada kawan-kawan, kepada penonton semua supaya jom kita bina mahligai di syurga esok dengan cara kita membina masjid di atas muka bumi Allah. Alhamdulillah siap selesai semuanya. Tinggal lagi
lagi yang sikit-sikit kita nak pasang interlocking 3D itu mahal sikit lah. 80,000 walaupun sikit. Lah. Oh, mahal juga. Sebab nak nampak cantik. Ya, semalam kita buat satu program besar iftar perdana. Bagai nak agak penuh dalam kemah dekat dataran penuh, dekat kiri kanan masjid penuh. Jadi orang seronok berbuka tempat kita. Alhamdulillah, saya yang bimbang takut makanan tak cukup. Cukup. Hari ni pun kita buat lagi. Kalau nak tahu menu special ini, datanglah. Ramai Ustaz. Masya Allah. Dan Jilib, kita tak nak berhenti di sini. Walaupun musola Ar-Rawdah pada dasarnya macam dah siap. Sebut ayat macam dah siap. Tapi sebenarnya dalam macam nak siap tu tak siap lagi. Kita dah mula projek baru cadang lepas raya ni. Kita nak mulakan Ma'had Ar-Rawdah. Ma'had Ar-Rawdah ni kita dah ada tanah milik kita. Milik musola Ar-Rawdah yang luasnya 2 ekar sahaja. Buat masa ni 2 ekar saja. Dan kita sedang mencari, sedang merayu kepada pemilik tanah yang berdekatan. Kita nak luas lagi tanah tu. Tapi dengan kapasiti tanah 2 ekar ni, kita nak tu nampak QR tu. Tuan-tuan jangan tengok saja QR supaya ada saham kita akhirat esok. Baik. Dalam masa yang sama, screenshot lah buat share dengan kawan-kawan. Apa namanya, Ma'had Ar-Rawdah ni yang kita berasas pada konsep STT, Sains Tahfiz dan Turas. Kita nak bina dengan kos lebih kurang 20 hingga 30 juta. Tuan-tuan perempuan lah yang menjadi sasaran saja untuk membantu. Kami mengepalai pembinaan ini dalam masa terdekat, tapi sumbangan tu tuan-tuan pakat-pakatlah beritahu kawan-kawan. Kalau 30 juta dari rakyat Malaysia, kalau 30,000 saja menyumbang seorang 1,000, kita dapat 30 juta dalam sebulan, sekelip mata ya? InsyaAllah, Allah izinkan. InsyaAllah. Amin, ya Dan jadi peluang yang ada depan mata ni Ustaz, kita nak kongsikan juga pada para penonton sambil-sambil yang sedang bersedekah hari ini. Sebab orang yang menonton juga ni telah pun berjaya menyiapkan rumah Allah. Masya Allah. Sedang tahniah. Sedang menikmati pahala-pahala mereka yang solat tarawih dekat tarawih, ada yang iktikaf daripada pagi sampai tengah malam. Aircon tak tutup sepanjang Ramadan ni. Ada mengajinya dan sebagainya. Ya Allah. Terima kasih dan tahniah yang telah menyumbang. Ingat je nama Musola Ar-Rawdah, Masjid Musola Ar-Rawdah ni telah terbina dan seterusnya kita nak buat fasa 2.0 iaitu Ar-Rawdah 2.0. Baguslah. Masya-Allah. Jadi jom kita turut serta dalam misi ini. Buka phone sekarang, jangan tangguh-tangguh. Terus pilih ataupun tekan QR code ini sekarang. Kemudian tolong ambil gambar juga pada masa yang sama, dan insya-Allah bulan Ramadan ni berbaki 20 hari ini sebenarnya ramai lagi adik-adik kita semua tak dapat lagi peluang untuk tonton bersama sebab bekerja, bertugas dan sebagainya. Jadi pada anda kongsikan jadi WhatsApp status, IG status, Facebook status dan sebagainya, ataupun kumpul-kumpul adik-beradik. Kan mungkin sepenuh mak kita dah tak ada, ayah kita tak ada Ustaz, kumpul-kumpul duit adik-beradik, kita niatkan atas mak ayah. Boleh Ustaz? Boleh. Dapat pahala juga. Sampai memang Nabi pernah sebut kepada seorang sahabat yang dia sedih sangat saat kematian ibunya, dia tak ada. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak saya sumbangkan sesuatu niat pada mak yang sudah pergi? Sampai tak? Rasulullah kata sampai. Boleh. Maknanya kalau mak kita tak ada, ayah kita tak ada, banyakkan sedekah, niat melakukan kebaikan untuk mereka. Bulan Ramadan ni kita pasti rindu sosok tubuh orang-orang yang dah tak ada ni kan. Rindu akan masakannya, rindu akan bacaan Quran dia selalu menemani kita. Syawal ni belum tentu, yelah kita pun dia tak ada dengan kita. Jadi ini sebagai tanda kasih sayang kita, nak balas semua tak dapat. Tapi insya-Allah dengan sedekah anda untuk Ma'had Ar-Rawdah ni, Allah pasti akan beri ganjaran, sebab yang beri ganjaran ni yang Maha Pengasih, ya Allah, Maha Kaya Raya, Maha Pemberi saya. Betul. Okey Ustaz, sekali lagi terima kasih pada Ustaz. Sama-sama. Nanti kita jumpa dekat Musola Ar-Rawdah. Saya ada janji banyak kali nak datang ni. Raya insya-Allah saya balik ke Kuantan. Saya akan singgah insya-Allah. Kita berbuka puasa di sana insya-Allah, sempat insya-Allah. Insya-Allah. Saya takut nak cakap pasal raya ni sebab nanti jelah kan. Saya bertugas di sanalah bersama abang ya di Kuantan. Terima kasih Ustaz. Ada sekian rumah, kita jumpa lagi. Nantikan temu janji kita setiap hari Rabu kita akan ada sirah dalam surah. Perjalanan banyak lagi kita nak kongsikan. Kita berehat seketika, berehat sambil berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi jap lagi.